orang yang meninggal hari Jumaat lepas seksa kubur pada dia, mudah-mudahan. Kan senang nak dapat tuan-tuan. Masalah dia ustaz, memanglah dia meninggal hari Jumaat, tapi dia tak semayang ustaz. Adakah dia lepas seksa kubur? Dia tak semayang ustaz. Nabi kata lepas-lepas lah. Masalah dia ustaz, dia tak semayang. Ustaz faham tak? Memanglah saya faham. Dia lepas seksa kubur bukan sebab dia mulia. Hari itu mulia. Mulianya hari Jumaat. Siapa yang mati hari dan malamnya lepas seksa kubur. Man mata yaumul Juma'ah aw lailataha itqun min azabil qabri, kata Nabi. Lepas daripada seksa kubur. Okey ustaz, adakah perlu saya minta doa, ya Allah matikanlah aku pada hari Jumaat? Jangan. Itu masalah dia ustaz. Adakah kalau dia mati hari Jumaat, besoknya hari Sabtu, adakah dia kena soal pula hari Sabtu? Dah Nabi kata lepas-lepas. Itu masalahnya, dia tak sembahyang. Yang kamu kisah pada dia pasal apa? Kisah pada diri kita. Tak adalah macam dia tak sembahyang, mati hari Jumaat. Tu imam tempat saya ustaz, mati hari Rabu ustaz. Subhanallah. Kenapa kamu kisah dengan tu imam kamu mati hari Rabu? Bukankah Rasulullah wafat hari Isnin? Adakah Rasulullah dia soal dalam kubur? Tak juga. Kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, matilah hari apa pun, tidak ada siksa kubur. Isnin ke, Jumaat ke, Selasa ke, Rabu ke, Ahad ke, matilah hari apa pun, kubur kata ahlan wa sahlan. Dipeluknya mayat kita macam ibu menyusukan anak dia.